Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Right, bersama kita di podcast Garasi dengan segmen Halalkan Aku. Dan hari ini mungkin ni agak intens sikit sebab kita ada bawa tetamu yang mana tetamu ini volunteer, okay, ataupun seringkali berhubungan ataupun mingle around atau bergelumang dengan mereka-mereka yang berada di rumah perlindungan. Hari ini saya nak jemput, alright, Abang J. Syam, iaitu volunteer daripada rumah kita untuk bersama kita dalam bicara tentang solusi permasalahan dan juga apa sebenarnya rumah perlindungan dan siapa mangsa-mangsa yang ditipu oleh jantan-jantan sundal ni. Alright, Abang Syam, kenalkan diri sikit, Abang Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya J. Syam bin Rahman. Dan lebih mesra dipanggil Abah oleh penghuni rumah kita. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak Garasi TV kerana sudi menjemput kami untuk berkongsi cerita yang berbagai-bagai ragam dan mungkin boleh kita ambil jadikan pengajaran dan boleh jadikan tauladan dan sebagainya, insya-Allah. So bang, kenapa pilih menjadi aktivis ataupun volunteer di rumah perlindungan wanita teranaya? Kenapa pilih? Itu bukan satu pilihan. Asal dia itu bukan pilihan. Tetapi Allah dah lorongkan ke situ. Dan satu perkara adalah jiwa lah. Sebab jiwa saya memang suka dengan kerja-kerja macam ni asalnya. Walaupun pada awalnya bukan bidang yang itu. Tapi saya memang terbabit. Banyak kerja-kerja volunteer, kerja-kerja sukarela yang saya akan buat. Dan sebenarnya memang kita ni sentiasa buat kerja sukarela. Sampailah kepada satu masa Allah tentukan saya bertemu dengan rumah kita. Maka tertubuhlah rumah kita daripada 2015 sampai ke hari ini. Sampailah apabila saya berdiri kat sini, saya mewakili rumah kita untuk berkongsi serba sedikit pengalaman dan cerita-cerita yang ada di rumah kita. So, rumah kita ni sebenarnya apa, bang? Rumah kita, daripada segi nama tu rumah kita, memang rumah kita adalah sebuah rumah perlindungan. Tapi kita konsep dia lebih kepada transit. Kita membantu wanita-wanita yang hamil ataupun wanita yang mengandung anak luar nikah. Minta maaf mungkin bahasanya agak kasar, tapi wanita yang mengandung tidak sah taraf. Kita bantu dan kita beri peluang kedua untuk dia keluar daripada kesilapan. Sebab dia orang harus dibagi peluang. Kita tak boleh turun hukum dia. Sebab kesilapan bukan sentiasa untuk dihukum, tapi untuk kita perbaiki. Sama-sama kita perbaiki. Hanya mencari keseronokan. Bila keseronokan yang dicari, maka salah langkah masuk. Ada tak yang terjerat? Maksudnya dia tak tahu pun dan akhirnya terjerat dengan percintaan dan dirogol ataupun ya? Kalau nak kata rogol bang, kalau daripada segi perundangan, apabila bawah umur dia akan jatuh rogol. Tapi boleh kata kebanyakannya adalah suka sama suka. Tak maaf cakap. Tapi kebanyakannya kalau kita tanya, kebanyakan suka sama suka. Suka sama suka. So maksudnya diorang ni yang di rumah perlindungan ni kenal lah. Kenal, biasanya kenal. Ada satu dua kes yang memang dirogol. Ada, bukan tak ada langsung, ada. Sebab, tapi kalau dah yang merogol itu pasangan, kita kembali balik kepada di mana dia bermula. Maknanya apabila kenal, jalan tu menuju ke situ. Sebab dia kenal. Kalau rogol, kalau tiba-tiba tangkap tepi jalan, tahan, rogol, okey tu. Ada juga. Ada juga. Ada di rumah ada pernah berlaku satu kes rasanya. Ada pernah dulu berlaku. Saya pun dah lupa, tapi saya tak silap saya ada satu kes jadi macam. Tapi yang lain kebanyakannya adalah pasangan yang dikenali. Cintanya masalah. Cinta lah. Cuma jarak masa dia bercinta tu berapa lama? Ada yang sebulan, ada yang makan tahun. Yang paling singkat, percintaan yang paling singkat dan akhirnya berlaku persetubuhan luar nikah ni ada?
Biasanya dalam 2-3 bulanan. 2-3 bulan. 2-3 bulan. Dan 2-3 bulan tu pula yang muda-muda yang belasan tahun. So okay, sebut pada belasan tahun ni bang, umur yang paling muda sampai di rumah kita berapa bang? Boleh sebut ni tak salah. Sebut, boleh. Okay, yang paling muda pernah masuk kat situ umur 13 tahun. Sebab puncanya macam mana? Yang Apa kisah di sebalik kenapa dia boleh masuk ke situ? Abang boleh kongsikan? Yang kes itu didatangkan oleh JKM yang hantar dekat situ. Tetapi ceritanya usianya adalah 13 tahun. Dan kalau tak silap saya, ini lebih kepada arwah makan anak ceritanya. Lebih kurang macam tu lah. Kita tak payah. Arwah makan anak. Kita tak payah. So usia 13 tahun, seawal usia itu, mana silap dia bang? Keluarga. Biasanya yang itu broken family. Sebab kes tu pun dah lama rasanya. Broken family. Mak bapak bercerai macam tu lah. So diorang ni sebenarnya kita nak tahu satu benda. Adakah sebab memang sebab broken family je diorang jadi macam tu ataupun macam mana? Sebab kita nak tahu juga, nak bagi tahu juga dekat penonton kan, seawal usia berapa yang patut kita bagi tahu kepada anak-anak kita berkenaan dengan seks ni? Kalau nak cerita umur ni bang, sebenarnya menakutkan. Apa? Sebab terlalu muda banyak yang dah tahu. Sebab bila yang masuk umur 13 tahun, bermakna dia mengenali seks ketika itu dalam umur 11 atau 12 tahun. Dan ketika itu dia masuk gitu. Dan dalam usia yang macam itu, dan bila terjebak benda macam itu, akhirnya dia menjadi ketagih. Dia boleh jadi ketagihan. Dia akan jadi ketagih. So cuba abang explain berkenaan dengan yang 13 tahun ni. Dia 13 tahun ni yang hero dalam cerita dia ni atuk saudara dia. Hero atuk saudara dia. Tapi ceritanya yang ini betul dia manipulasi kepada anak 13 tahun. Atuk saudara dia? Atuk saudara. Kan, manipulasi dan atuk saudara dia berumur lah, orang yang ada nama lah. Tapi bukanlah nama besar, tapi kalau di kalangan kat situ orang kenal. Kan? Okay. Tapi di situ dia tak tahu tang mana silapnya dia manipulasi anak tu. Sebab budak tu 13 tahun. Jadi kalau kalau yang umur 20 mungkin boleh manipulasi dengan cinta. Kalau budak 13 tahun umpama macam kita bagi gula-gula. Dia tengok budak, dia suka apa? Budak umur 13 tahun, contoh kalau dalam kawasan kampung, apa budak paling suka? Bagi sebiji motor, dia suka kan? Bagi main motor. Tetapi ada syarat. Bersyarat? Ya, kalau kau nak pakai motor, boleh. Kita games round. Nah, ini yang berlaku. Right. Tapi kes tu menjadi kes polis dan berbagai lah. Ada mana itu? Apa jadi pada budak tu? Budak tu sampai kepada satu tahap dia menjadi ketagih. Dalam usia macam tu dia menjadi ketagih seks. Saya jumpa budak tu berlari keliling tiang. Why? Umur 13 tahun dalam fasa main. Saya pun tepuk dia, aku nak cakap apa dengan budak ni? Aku nak sembang macam mana dengan budak umur 13 tahun? Nak sembang macam 13 tahun ada tiang sebatang dia boleh pusing. Oh ya, betul lah. Tetapi dia masuk ke rumah perlindungan dengan masalah yang sebegitu besar. So berapa serius ketagihan dia tu bos? Kalau nak kata serius, mungkin sampai kepada satu tahap apabila dia tengok lelaki, dia jadi macam mana dia macam ada satu tarikan. Apatah lagi lelaki yang hampir-hampir seusia dengan dia. Dan dia berpengalaman pula dengan lelaki yang lebih tua. Hanya satu orang saja bersama dengan dia ataupun banyak? Yang itu kalau tak silap kes tu satu orang lah yang sangkut satu yang sangkut satu orang. Yang sangkut satu orang. Ada juga kes yang banyak. Ada juga di awal usia begitu. Ada juga kes yang bila saya tanya, kau ni sebenarnya dah projek dengan berapa orang? Dia kata lebih 50. Uish. Ada kes yang itu lebih 50 orang. Tak, itu pun di bawah umur, budak di bawah umur.
50 orang. Kita pun aduh. Sebab dia jenis macam, kalau bahasa dulu lah, bahasa kita muda-muda dulu, pergi satu tempat kena kenduri. Oh, ada. Ada juga kes yang macam tu di bawah umur. Pergi satu tempat kena kenduri. Kalau dalam tu ada 10 orang. Tapi budak ni is normal punya budak lah. Normal. Bukannya ada lembam Tak, normal. Dan kita juga ada seorang budak OKU yang masuk dekat situ dengan keadaan mengandung. Sampai sekarang ada kita jaga budak tu. Oh ya. Masuk kat situ. Tu macam mana kes pula tu? Yang itu sebelum tu dia duduk dengan mak angkat dia. Mak angkat dia pun dah berumur apa semua. Kemudian dia jarang ada kat rumah, dia jenis suka keluar merayau. Jadi adalah makhluk-makhluk yang tak boleh pakai ni ambil kesempatan. Soal nafsu ni dia bukan kira kau kotor ke kau apa ke kau selekeh ke, dia bukan kira. Akhirnya budak tu mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak tu cacat. Okey. Dan sekarang anak dia ada di salah sebuah rumah di Penang kalau tak silap. Penang ke Kedah. Tempat yang sesuai lah. Tapi ibu dia masih ada dengan kita. Seram ke dengar. Seram. Boleh. Okey bang, dalam banyak-banyak tu penghuni rumah kita kan, ada tak yang lelaki tak mengaku tu anak dia? Ada lah, tapi saya tak congkil banyak lah. Tapi ada yang tak mengaku. Ada. Sebab saya lebih konsep saya kadang-kadang saya tak nak banyak tahu pasal kisah dia yang sebelum. Dan saya tanya lebih kurang. Dan tanya, kalau dulu saya rajin tanya, tapi sekarang saya tanya lebih kurang. Sebab bagi saya, apa yang kau cerita tu tak penting. Yang penting aku nak kau dengar apa yang aku cerita. Tetapi kita nak ambil mood tu, kita dengarlah cerita dia. Tapi ada kes yang lelaki tak nak mengaku. Ada. Ramai? Tetap ada. Percentage tu ramai ke tak? Tak ramai lah, tapi ada. Dan dalam daripada kalau nak kira penghuni daripada rumah tu ditubuhkan daripada 2015, keluar masuk dekat situ hampir 500 orang. 500 orang. 500 orang. Yang keluar masuk termasuk termasuk keluar. yang pregnant yang bersalin lah. Kita konsep kat situ kita macam rumah transit. Dia masuk, selepas dia bersalin sampai satu tempoh dia akan keluar. Dan kita akan lepaskan balik pada keluarga dia. Ada yang kalau dia masuk awal kandungan, mungkin 3 bulan, maka dia lama dekat situ. So maksudnya sampai bersalin, ada few tempoh lepas pantang dia akan keluar. Dia akan keluar. Ada yang masuk hari ni masuk, pagi masuk, malam bersalin pun ada. Oh ya, ada. Mana ada. dapat orang macam tu? Mana datang orang macam tu? Ada. Masuk petang malam bersalin. Belum sempat saya jumpa lah, dah bersalin dah. Ada juga yang masuk memang dah bersalin. Oh, ada masuk dah bersalin? Ada. Okey. Ada yang masuk dah bersalin. Yang itu kes-kes macam tu biasanya hospital yang akan refer. Sebab hospital pun dia tak nak pegang, dia nak letak kat mana. Jadi dia cari rumah-rumah perlindungan yang berdaftar dengan JKM semua, yang kita ada lesen semua, dia akan cari. Dia akan bagi untuk sementara. Jadi kita ada kan ambil kes-kes macam tu. Okey bang, saja nak tanya sebab tadi abang cakap dia wanita-wanita ni atau perempuan-perempuan ni apabila dah bersalin semua, kita akan pulangkan balik, abang akan pulangkan balik kepada keluarga dan sebagainya. Ada tak perempuan-perempuan ni yang datang menangis sebab keluarga tak terima, yang datang sendiri? Ada jugalah. Tapi kalau nak kata tahap menangis tu tak lah. Kadang-kadang jiwa orang kental. Diorang ni sedar ke tak sedar sebenarnya bang? Biasanya yang datang sendiri, yang ini dah kategori perempuan yang matang. Yang matang, yang dah berkejaya. Oh, ada juga yang maksudnya dah bekerja, dah masuk fasa bekerja, dah luar daripada tanggung mak bapak kan. Dia cuba tutup sebolehnya dan dia datang sendiri. Tapi dalam keadaan macam tu, sebab tempat kita konsep kita mudah. Kalau kau nak datang, kau kena bawa satu wakil. Siapa yang bertanggungjawab? Maknanya kita akan pilih keluarga yang terdekat. Sebab kita tak nak nanti bila jadi sesuatu hal, kita nak refer benda ni kat mana? Okey. Sebab bila kita cerita bab salin, dia akan melahirkan, dalam proses melahirkan kita pun tahu macam-macam risiko boleh jadi. Apabila datang daripada tempat kita sampai hospital, jadi hal kita nak hantar ke mana benda ni? Faham?
Bukan kita doakan, kita nak yang terbaik, tapi kita tak nak benda tu tiba-tiba jadi satu hal yang agak serius. Ke mana kita nak hantar? Dan biasanya kalau yang muda-muda, keluarga akan hantar. Mak dengan bapak dia akan hantar, dia akan serahkan sendiri. Adalah proses-proses tertentu sampai melibatkan laporan polis, bukti penyerahan, apa semua adalah. So perempuan yang paling tua, Perempuan yang paling tua, yang paling tua masuk dalam rumah perlindungan di ada. Perempuan yang paling tua ni. Berusia lah. Ya, kalau yang paling berusia ada usia dia 45 tahun. 45 tahun. Apa ceritanya tu? Mengandung. Yalah, macam mana boleh jadi begitu? Dia datang sendiri ke macam mana? Yang 45 tahun tu, tapi itu bukan warga negara lah. Bukan warga negara. Tapi konsep kita asal dia manusia, bila mengandung kita akan bantu. Bukan warga negara dan umur dia 45 tahun. 45 tahun. Ya, itu paling ada yang Melayu, yang orang Malaysia ada hampir 40 ada. Hampir 40. Ada. Siapa yang hantar? Dia datang sendiri ke? Kalau yang hampir 40, kadang-kadang ada yang anak yang hantar pun ada. Ada satu kes anak yang hantar. Mak dia mengandung, anak luar nikah, anak yang hantar. Ada. Tetapi ibu dia tu ada masalah, ada Depression. saya pun tak pandai istilah penyakit doktor ni kan, tapi dia ada masalah lah. Depression macam tu. Ya. Sebab itu bila dia datang, dia bersalin, anak dia meninggal. Oh, anak meninggal. Anak yang dia bersalin tu meninggal. Dan di situ berlakulah berbagai-bagai isu sampai anak dia sampai dekat seminggu kalau tak silap saya terperap dekat hospital. Adalah yang mak dia miscommunication kan. Apa kes yang abang rasa abang tak boleh lupa langsung dekat rumah ni? Kalau abang boleh kongsikan dengan penonton, so kita at least kita boleh bagi tahu dekat orang, jangan perhubungan sebelum nikah ni adalah benda yang tak betul. Sebab bagi saya bang, perhubungan sebelum nikah ni tanpa akad nikah ni sebenarnya hanya membuka pintu-pintu zina. Itu pandangan saya. Kita boleh agree to disagree benda ni, tapi bagi saya perhubungan sebelum nikah tu selalunya dia hanya membuka pintu-pintu zina. Sebab sekarang ni bang, cium pipi tak salah, pegang tangan tak salah, peluk tak salah. So benda-benda tu dah tak jadi salah dan normal hari ni. So macam mana abang rasa? Kalau yang tu biasanya kalau yang masuk ke rumah perlindungan, soalan pertama saya akan tanya dia, kamu masuk sebab apa? Agak-agak abang dia akan jawab apa? Tahu, saya biasa normal sebagai wanita yang bawa perut mengandung, dia akan cakap apa? Malu lah. Tak, masuk sebab apa? Sebab mengandung kan? Mengandung. Saya kata tak, bukan sebab mengandung. Yang ini kita kena betulkan. Sebab diorang masuk, diorang kata kesalahan dia orang mengandung. Saya kata tak, kesalahan kau pun mengandung. Sebab kalau kau kata kesalahan kau mengandung, berjuta lagi wanita-wanita kat luar mengandung tak masuk. Yang ini saya kena betulkan. Masalah kau masuk kat sini adalah kerana kau berzina. Kalau kau stop cerita takut kepada mengandung, kan, akhirnya zina tu terus berjalan. Zina tu bila nak berhenti? Kau nak keluar daripada masalah, tapi kau tidak keluar daripada dosa. Ini masalah dia. Keluar daripada mengandung, dosa tak keluar pun. Itu nasib baik kau mengandung. Kalau kau tak mengandung, berhenti tak zina tu? Akan berterusan. Jadi saya kena terang dekat dia, sebenarnya bukan mengandung. Sedangkan bagi seorang wanita yang dah bersuami, mengandung itu adalah saat paling bahagia. Betul? Betul. Kan? Termasuk lelaki itu saat paling bahagia. Tetapi kenapa kau nak letakkan salah pada mengandung? Sedangkan punca asal dia zina. Dan yang masuk tu pula ada berbagai-bagai. Kan kita kata orang yang tak pandai. Banyak yang masuk yang bijak pandai. Ada. Yang khatam Quran sampai 5-6 kali. Dia masuk. Ni ustaz tanya risau ni. Ustaz tanya risau. So budak-budak yang masuk ni kata pregnant ni, maksudnya dibuang keluarga ataupun macam mana? Sebab kalau normal punya cara fikir, kalau tak dibuang keluarga, rasanya dia tak masuk. Apabila dia dah mengandung, dia bukan istilah buang keluarga. Biasa anak keluarga akan terima. Yang akan jadi isu keluarga yang tak nak terima apa dia? Kelahiran tu.
ataupun dalam istilahnya cucu dia, yang ini banyak berlaku rejection. Dia keluarga tak terimalah dia bawa kandungan tu. Biasanya yang datang memang keluarga yang hantar. Keluarga yang hantar, boleh kata persentase paling tinggi keluarga yang hantar. Jadi keluarga mengetahui kandungan tu. Cuma apa akan berlaku selepas kelahiran? Yang sini yang akan jadi isu. Yang ini tak nak, yang itu tak nak terima apa semua. Mami. Baik, terima kasih Tuan Bayang. Lambat sangat Tuan Bayang masuk hari ni. Dia boleh masuk bab. Dia lama gigil apa nak tanya. Okey bang, saya nak tanya satu berkenaan. Ramai tak orang lelaki yang tiba-tiba hilang lepas tahu perempuan tu pregnant? Hilang terus lah, maksudnya ada, tapi biasanya tak hilang pun. Ada je. Tapi dan sebenarnya selepas dia masuk, saya bila lelaki tu hilang, saya masih okey lagi. Yang saya risau, lelaki tu masih berhubungan dengan perempuan. Itu yang betul lah tu. Saya risau. Awak panas tang-tang tu. Yang ini saya risau. Sebab apa yang berlaku? Masuk seorang wanita, katalah umur yang 20-an lah, masih di bawah tanggungan keluarga. Dan bila dia masuk, dia masih tak putus dengan pasangan dia. Di situ kita akan tengok kandungan dia tu, dia fikir apa? Adakah itu bukti cinta ataupun dia rasa beban? Okey. Kalau dia kata itu bukti cinta, bermakna tidak ada penyesalan dekat situ. Bila tidak ada penyesalan, taubat itu tidak berlaku. Betul saya? Taubat itu tidak berlaku dan berkemungkinan dia akan mengulangi lagi. Ada tak yang masuk? Masuk lagi ada. Saya tak tahu soalan tu. Ada yang masuk 2 kali masuk. Masuk yang pertama selepas melahirkan, okey dia keluar. Selepas beberapa tahun, itulah muka masuk lagi. Orang yang sama? Orang yang sama. Tak, maksudnya lelaki yang sama? Lelaki lain lah. Masuk dengan keadaan yang sama, cerita yang sama, tetapi dengan lelaki yang berbeza. Ada. Diorang ni bodoh ke apa bang sebenarnya? Sorry lah. Sebenarnya diorang ni bodoh ke apa? Panas abang panas. Dia bukan bodoh. Nak kata bodoh tak jugalah, tapi pemikiran. Sebab ada satu kes itu lagi, cuba kita fikir tu. Ada satu kes seorang wanita dalam usia saya ingat hampir 30 kot. Dan dia adalah ibu tunggal. Saya tak tahu status balu ataupun ibu tunggal, tak kira lah, tapi kita ambil cerita ibu tunggal, kan? Bila saya tanya kenapa gini, apa jawapan dia? Tak sangka boleh cepat mengandung. Pada fikiran kita yang dah berkeluarga, pada fikiran kita yang dah berkeluarga, sebenarnya itu apa? Itu bodoh lah. Itu jawapan. Saya kata kau ni seolah-olah benda tu tak jadi salah pada dia. Dia boleh cakap tak sangka pula boleh cepat lekat. Macam ada suami, sebenarnya bukan suami mengandung. Sebab saya contoh macam ada satu, saya pernah cerita dengan Puan Dina, ada satu lelaki tu dia kata dia mandul. Ini antara cerita yang saya sakit telinga nak dengar. Dia kata dia mandul. Bukan, dia kata macam ni, dia nak test kesuburan dia. Okay. Sebab akak dia dan kahwin tak ada anak. So dia membodohkan perempuan tu dengan dia cakap, so I nak tengok sama ada I subur atau tak. Ini benda cerita betul tak, kan? Soalan saya mudah je. Abang percaya? Itu yang dia punya cakap. Abang percaya ke? Tak tahulah. Tapi kalau benda itu berlaku, maksudnya perempuan memang bila bercinta je bodoh bercinta lah. Macam tu. Abang setuju kan saya? Mungkin lah. Sebab dia dah jadi macam tak boleh berfikir. Dia macam jadi tak boleh berfikir. Kadang-kadang kita berpelik, kenapa dia jadi macam tu? Okey Mi, tapi saya tak setuju dengan segmen tu. Yang saya setuju, lelaki memberi cinta mengharapkan seks, perempuan memberi seks mengharapkan cinta. Ya. Yang tu. Tapi kalau dia kata dia nak test sebab dia mandul, macam apa ni? Kan, macam takkah itu alasannya? Melainkan dia create satu alasan untuk membenarkan apa yang dia buat. Kalau kita bekerja normal, takkan pernah. Tapi itulah, perempuan tu siap melahirkan. Dan budak tu lahir dan dia bela, dan diorang ni masih bersekedudukan dan pregnant kali kedua, tapi abortion. Tak, persoalan dia kalau kau nak test, kenapa kau tak menikah?
Itu lah. Itu benda dia. Jadi itu saya kata itu hanya sebagai satu alasan untuk melepaskan diri dia. Jadi dia create satu alasan, dia nak test. Dan perempuan pula, sifat perempuan pula, bila sekali dah kena tak boleh nak lari. Sebab kita tengok ada kes-kes yang dekat rumah kita, ada yang akhirnya dia akan lari ikut lelaki itu balik. Pernah saya bersembang, saya pernah kebetulan ada satu penghuni baru masuk, kemudian yang datang tu memang keluarga dia hantar lah, dan ketika itu saya ada kat situ. Saya sembang dengan dia, sebenarnya ke mana nak dihala budak ni? Sebab saya tanya, budak ni esok nak jadi apa selepas dia bersalin? Dia kata dia akan jalan kehidupan macam biasa, pergi belajar balik, masih belajar balik di tempat yang sama, dan lelaki yang mengandungkan dia tu belajar di tempat yang sama. Abang agak dia akan jadi apa? Dia akan kembali lah. Kalau mak bapak tak ambil peranan untuk tarik anak dia balik, agak-agak perempuan dia akan ikut siapa? Di situ. Sebab ada kes yang kahwin lari pun ada. Di situ saya selalu tengok apa bang? Datang, okey dia dah bersalah mengandung. Okey. Ni kalau cakap boleh ke ni? Boleh. Dan pihak keluarga akan sentiasa menekan, marah. Dalam masa yang sama, dia masih tak putus hubungan dengan lelaki tu. Yang sini datang dengan perasaan marah, yang sana datang dengan perasaan kasih sayang. Yang sini datang marah membuat syurga, yang datang sana dengan iblis. Agak-agak dia akan pergi ke mana? So apa bang? Okey. Apa benda yang patut kita buat ataupun modul rumah kita untuk membetulkan balik pemikiran mereka ni? Saya sebenarnya lama dah saya fikir, sebenarnya saya tak menyalahkan sepenuhnya pada perempuan. Sebab saya masih tak nampak ada organisasi tertentu yang boleh membagi pada lelaki. Sebab kebanyakan kadang-kadang lelaki yang menjadi perosak ni muda, tak tahu apa. Ada pasangan yang umur 16 tahun. Ada yang lelaki umur 14 tahun. Yang senang cerita, seluar dalam pun family beli lagi. Tetapi kita selalu menekankan apa? Jaga anak perempuan. Jaga anak perempuan, seorang anak perempuan macam jaga sekandang lembu. Ni bapak lembu yang jantan ni apa cerita? Jadi tidak ada penekanan kepada anak-anak lelaki. Sedangkan dunia sekarang ni, budak 12 tahun, 13 tahun dah pandai buat seks. Dan pasangan dia adalah yang umur-umur macam tu. Tapi pendekatan kepada yang lelaki. Sebab kita kata, berlakunya zina ataupun berlakunya hubungan seks, awal adalah lelaki. Walaupun saya lelaki, dia jarang berlaku perempuan tu serah diri, melainkan ada rayuan daripada lelaki. Exactly bang, saya setuju dengan statement abang. Tak kira lah daripada umur berapa. Jarang perempuan yang akan offer, jom lah kita ni. Tak. Mungkin ada, tetapi yang ada dah kategori dalam fasa ketagih. Kita balik ke belakang, awal dia jadi macam mana? Yang merosakkan pertama adalah rayuan lelaki. Dan lelaki-lelaki ni, saya tak nampak, mungkin saya terlepas pandang, mungkin ada organisasi tertentu yang membimbing anak-anak lelaki ni seawal peningkat remaja. Zaman sekarang bukan zaman dulu. Zaman sekarang perempuan 10 tahun dah datang bulan. Betul? Lelaki 12 tahun. Apa lagi sekarang kalau kita tengok budak-budak lelaki, budak-budak sekolah, phone sentiasa di tangan. Dalam keadaan baru akil balik, keinginan mencuba pasti ada. Tapi yang perempuan kita jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini. Yang lelaki berapa kuat ada yang membentuk lelaki supaya menjadi hero yang sebenar. Statement abang tu saya setuju. Sebab saya ada pengalaman pelajar saya sendiri waktu saya mengajar di dalam KL lah, sekolah dalam KL. Pelajar darjah 5 ni hantar video blue dekat cikgu perempuan. Dan cikgu tu pun memang cantik lah. So mungkin sebab dia mudah untuk pegang telefon, akses terlalu luas di peringkat awal usia lah. Mungkin lah. Faham? Okey bang, ada tak perempuan yang sanggup sembunyikan kandungan sebab takut parents pukul, bunuh atau halau? Ada tak? Yang sembunyi kan ada. Dan biasanya semua pun sembunyi. Kita ada satu kes, budak tu remaja lah, masih bawah umur. Dia mengandung sendiri di dalam bilik air.
Mengandung beranak koboi beranak sendiri dalam bilik air. Beranak sendiri bilik air, dia potong tali pusat sendiri je. Ngeri kan? Ngeri tak ngeri? Dah darjah 5 bang? Bukan darjah 5, itu di bawah umur lah, belasan tahun lah. Belasan tahun. Belasan tahun. Ada satu kes. Tapi mungkin sebab dia biasa tengok TV ke drama ke buat macam tu kot. Kadang-kadang dalam keadaan terdesak, dia cuba lindungi kandungan dia. Takkan parents dia tak tahu ataupun Tahu, akhirnya tahu selepas tengok lepas dia dah deliver. Ya. Masa dia tengah tu tak ada tahu. Tak tahu, dia seorang-seorang dalam bilik air. Tak, maksud saya pregnant ambil masa 9 bulan. Betul, tapi dia pandai sembunyikan kandungan dia. Mungkin daripada segi faktor bentuk badan, dan akhirnya dia melahirkan baby itu dalam bilik air. Bersendirian. Hidup. Dia potong apa Mi? Potong Tali pusat. Tali pusat tu Potong sendiri. potong tu ada rasa tak? Kalau potong sendiri tu ada rasa? Tak, maksudnya kalau orang perempuan salin yang dekat hospital, tak rasa. Saya tanya dia, habis kau beranak macam mana? Beranak je lah. Terang je lah keluar. So, okay. Pernah tak Tuan Bang Ji tengok perempuan yang dah putus harapan untuk hidup disebabkan permasalahan macam ni? Ada tak? Mesti ada dia rasa macam aku dah tak ada apa-apa dah, so datang ke rumah perlindungan inilah. Yang putus harapan lah, dah tak ada rasa. Dia tak seteruk tu lah. Tak seteruk. So maksudnya kalau tak ada seteruk tu, maksudnya pregnant anak tak sataraf ini tak memberi kesan yang maksima untuk dia. Zaman sekarang tak. Kalau zaman dulu betul, zaman sekarang tak. Sebab kalau ustaz pergi kat rumah perlindungan tempat kita, tengok air muka dia orang, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Aduh. Dia masih menjalani kehidupan macam biasa. Dia tak ada orang kata, sebab bila saya jumpa, saya daripada hampir 500 orang tu, saya tak nampak yang betul-betul ada penyesalan. Adalah, tapi tak kata macam ya Allah aku salah berdosa sangat ya Allah. Saya belum jumpa lagi yang betul-betul macam tu. Melainkan apabila saya cerita, bila sentuh buat keluarga, kasih sayang, mengalir air mata, dan ketika itu kesedaran selepas kita bagi tahu. Tapi kalau dia datang dengan penyesalan sendiri, saya belum jumpa lagi. Daripada hampir 500 orang, saya belum jumpa yang macam. So dia jadikan rumah kita ni sekadar transit untuk selesaikan masalah dia. Ya, selesaikan masalah. Bila selesai masalah, dia akan keluar. Itu selalu saya akan tanya, selepas ni kau nak buat apa? Kebanyakan cakap keluar akan meneruskan kehidupan seperti biasa. Yang ini saya risau. Sebab bila meneruskan kehidupan seperti biasa, dia akan berkawan dengan orang-orang yang macam biasa. Dan ketika itu, dia bukan seorang yang kuat. Maksudnya, apa yang dia nak risau dengan diri dia lagi? Apa yang nak risau? Sebab kita tak nak, nanti saya kata bisikan pertama apabila ada lelaki yang menggoda kau, apa bisik kau? Kau bukan ada darah pun, main je lah, jangan mengandung, sudah. Nah, ini adalah dugaan untuk dia. Apatah lagi, ramai perempuan tak boleh kita apa. Apatah lagi seorang wanita dalam usia muda, apabila pernah melakukan seks, dia akan menjadi ketagih. Betul? Bukan nak macam mana kita? Saya kalau nak kata ketagih melampau lah. Tetapi bila pernah melakukan seks, keinginan tu biasanya dia akan senang datang. Dia ada rindu dia. Ya. Saya nak guna bahasa ini tak pandai, tapi dia macam tu. Umpama seorang wanita yang ditinggalkan suami, apa kita tengok? Dia akan jadi macam tu. Dia akan menjadi serba. Ada tak single mom masuk apa ni? Maksudnya? Masuk dalam rumah kita. Single mom yang pregnant. Ada. Ramai. Ada. Kalau peratusan tu macam mana bang? Tak banyak lah, tapi ada. Tapi ada Tapi ada. Itu di antara yang saya cakap tadi, tak sangka boleh mengandung. Itu single mom tu. Tak sangka boleh mengandung. Itu single mom. Masuk. Itu single mom yang yang muda ataupun yang dah dewasa bang? Boleh dia kategorikan dewasa lah, dalam 30-an macam tu lah. So dia willing untuk masuk ke, family hantar ke macam mana? Biasanya family hantar. Dah tak tahu nak ke mana. Kan, ada yang masuk sendiri, dia panggil dengan kakak dia, sebab dia nak tutup daripada family. Ada juga kes yang dia masuk dengan kakak dia. Saya tanya kenapa keluarga tak tahu. Dia kata bapa dia ada lemah jantung, ada bagailah tak nak terkejut. Nah, saya pun tak kisah itu alasan dia, biar aje lah. Tapi dia tetap, habis siapa yang hantar? Kakak. So ada tak yang datang sebab dah tak tahu nak buat apa, dah tak tahu nak tidur mana? Ada. Sebab dia dah pregnant.
Kalau yang macam tu, yang datang sendiri ada kot, tapi ada ke Suraya yang datang sendiri. Tapi biasanya ada kes-kes yang jabatan-jabatan tertentu yang akan call tolong bantu. Ada yang mengandung, yang dah tak tahu nak ke mana, ada. Dan kita akan selamatkan bagi penempatan sementara sampai dia boleh keluar daripada masalah dia. So bang, rumah kita ni menerima apa saja. Apa saja janji Alasan. manusia. Orang datang sebab apa, mak ayah tak tahu macam abang tadi. Kita akan terima apa saja. Kan? So soalan tu sekadar basic, just nak conversation bersama lah. Sebab dekat situ tak semestinya mengandung. Ada juga wanita yang memang tak mengandung tapi dia tak tahu nak ke mana. Kita bantu untuk sementara. Letak ke pendapatan sementara. Dia tak mengandung, dia tak tahu nak ke mana. Tak tahu nak ke mana. Tak ada rumah ke macam mana? Dia dah tak tahu nak ke mana. Ada yang jabatan-jabatan tertentu beritahu okey ni ada kes gini untuk sementara. Dan ada juga di antara kes-kes yang dihantar daripada balai polis sendiri. Ada. Ada. Sebab ialah kalau dia pergi mengadu kat polis, takkan polis nak letak lah lokap. Betul. Jadi polis juga kena cari tempat-tempat yang sesuai. Ada satu kes yang ini agak special sikit. Budak lagi, masih bawah umur. Dia tak apalah untuk pengajaran ni. Boleh. Dia menjadi pekerja seks. Maksudnya dalam jadi pelacur. Akhirnya ditangkap polis. Kemudian polis letak kat rumah kita. Melayu. Orang Malaysia. Orang Malaysia dan boleh berbahasa Melayu. Okay, so dia masuk asal 2 orang. 2 orang kes yang sama. Tapi satu umur dah lebih, habis perintah ni dia, tahanan dia dalam 3 bulan dia keluar. Dan satu lagi buah umur. Jadi dia sambung 3 bulan, sambung 3 bulan. So kes perempuan, budak-budak perempuan yang bawa umur yang jadi pelacur ni memang ramai sekarang. Yang ni saya tak boleh nak jawab lah, tapi ada, pasti ada. Bila saya sembang dengan budak tu, benda tu ada je. Dan benda lagi zaman sekarang, kalau dulu bila kita sebut pelacur, kita tahu dia ada penempatan tertentu dan dia ada urus niaga dekat situ. Sekarang online je bang. Online je. Okey bang, kalau ikut pengalaman abang di rumah apa ni, siapa sebenarnya yang banyak rosakkan hidup perempuan-perempuan ni? Boyfriend, sugar daddy ataupun orang terdekat? Boyfriend lah. Biasanya kalau sugar daddy ni jarang kena macam tu bang. Sebab sugar daddy ni dia takkan pilih, kan, dia pasti pilih yang okey lah, maknanya dia tahu nak ke mana. Kalau sugar daddy dia pun tak nak anak ayam dia mengandung, kan, dia tahu lah, tapi biasanya boyfriend. Tapi kalau sugar daddy pun kalau pregnant dia tahu nak bawa ke mana. Ya, yang itu sebenarnya. Macam abang cakap tadi, boyfriend tu saya setuju. Sebab kita ada istilah pandai kecek bui saja. Lelaki kalau dia pandai bercakap, confirm lah. Itu saya kata tadi, maknanya kebanyakan lelaki lah yang mula. Perempuan ni walaupun dalam keadaan macam mana, dia masih ada malu, jangan lah, tak nak. So pedagang abang, macam mana kita nak putuskan modus operandi, bahasa saya jantan sundal ni lah, yang merosakkan orang perempuan? Saya dah tengok tu live tu jantan sundal tu. Saya dah tengok tu. Okay, so macam mana bang? Kena bermula daripada awal balik lah. Maknanya kena terobos sekolah apa semua balik. Sebab masyarakat sekarang, kalau kita tengok, kalau kita nak kata, kita tengok, jangan kata budak, kita tengok yang tua-tua. Bila yang tua-tua, yang dah berumur macam kita, kemudian rapat sikit, kemudian melintas janda muda yang bergetah, apa pandangan pertama kita sebagai seorang lelaki? Mungkin tertarik lah. Jadi untuk mencegah ni kena daripada awal, kena masuk balik lah. Macam ustaz cakap apa, umur darjah 5, betul. Darjah 5 bermakna 11 tahun. 11 tahun dah boleh hantar video lucah pada seorang guru. Daripada peringkat akar ini, kita kena bentuk daripada ini. Mungkin ambil masa yang lama, tapi kalau kita tak bermula daripada sekarang, sebab kita tahu zaman sekarang zaman media sosial. Dulu pakai handphone Nokia 3310 tu cerita lain.
Sekarang budak yang 3 tahun 4 tahun yang masih di sekolah tadika dah pegang handphone. Dan budak-budak ni pula, jangan kata budak, kita tengok yang dah tua bangka, senang cerita, bila dia berminat dengan sesuatu benda dalam sosial media, kadang-kadang dah tak ada malu. Tengoklah TikTok tergedik minta maaf lah. Tapi itu yang berlaku. Dan budak bila tengok benda tu cepat terakam, oh benda ni tak salah. Begitu juga dengan budak lelaki. Apatah lagi selepas akhir balik. Betul? Sebab akhir balik mencuba sesuatu yang baru. Itu memang sikap manusia, budak, semua benda. Kita dulu pun satu benda semua kita nak cuba. Kalau boleh nak pegang. Lagi dihalang, lagi dia berminat. Dan benda ini ada aturan, halangan. Itu yang dia berminat. Okey bang, pengalaman abang ni sebenarnya membantulah untuk kita educate orang di luar sana. Cuma saya nak tanya, apa dia macam hantam orang lelaki sikit lah. Boleh, tak ada masalah. Kita sama lelaki. Apa perangai lelaki yang abang rasa bila abang dengar je cerita pasal dia, abang tahu this is pemangsa, this is the predator sebenar. Dia punya kriteria jantan sundal. Dia semua satu lelaki tu abang tahu dia. Ini kau ni jantan sundal ni. Tak, dia biasanya kalau saya tanya semua cerita seakan-akan sama je. Kalau tanya perempuan tu semua sama je. Cuma tengok kekuatan perempuan tu macam mana. Tapi biasa samalah dengan rayuan, dengan janji manis dan sebagainya. Ini memang itulah yang berlaku. Mempergunakan cinta untuk seks. Macam Ustaz cakap ni. Dan yang perempuan pula memberi seks untuk cinta. Sebab itu saya kata kita kena educate lelaki, bukan perempuan. So abang setuju tak? Kalau saya kata, saya selalu pesan pada pelajar perempuan saya, korang kena hati-hati dengan pelajar lelaki ni. Maksudnya kena hati-hati dengan lelaki sampai level kau boleh anggap lelaki ni umpama macam setan. Sebab lelaki ni muka pecah rumah macam mana pun, kalau kau pandai cakap perempuan, kau boleh tegur dia. Dia lelaki, dia bukan kira muka bang. Ayat manis kira jadi. Pandai kecek boleh beri. Pandai kecek boleh saja. Boleh saja. Itu benda yang berlaku. Kadang-kadang pasangan yang buat benda tu bukan handsome mana. Tak maaf cakap lah. Apa, memang betul pun kan? Bukan handsome mana pun. Tetapi kelebihan orang yang tak handsome ada pada apa? Pada ayat dia lah. Pada ayat lah. Kalau tak, tu yang skema-skema cinta tu, muka-muka. Betul. Tapi ayat manis keluar semua benda. Betul lah. Sebab dia tahu dia tak handsome, dia tahu dia tak mature, dia gunakan ayat. Macam ustaz handsome, perlu apa nak guna ayat? Lalu orang akan contoh, orang akan pandang. Tapi kalau orang yang tak handsome macam kita, betul kan? Betul. Okey bang, ada tak yang ada diorang ni yang bila diorang tahu dia pregnant, lelaki tu suruh dia gugurkan ugut dan sebagainya? Ada je. Ramai dan tu. Biasanya pilihan awal adalah kalau lelaki, majoriti dia disuruh gugur lah. Majoriti dia lelaki suruh gugur lah. Dan lelaki-lelaki sekarang semua pengecut. Kebanyakan yang mengandung, hampir saya kata semua, tak ada pun satu lelaki bila dah mengandung anak orang pergi jumpa bapa perempuan tu. Tak ada Semua lari. Tapi bila lari cerita, I akan bertanggungjawab. Kepala abang kau bertanggungjawab. Kalau kau betul nak bertanggungjawab, okey, kau sedar itu kesalahan, serah diri lah. Kalau sekat kena penampar, kena penumbuk sebiji, adab lah. Betul. Tetapi tak ada. Biasanya akan, siapa yang akan adab benda ni? Perempuan. Pergi jumpa, kenapa. Itu sebab apabila masuk, saya dah tak marah dia orang. Sebab saya kata, fasa engkau kena marah, kau dah cukup kena marah dengan mak bapak kau. Kau masuk sini, kau sembang, kau anggap aku bapak engkau. Bapak engkau marah engkau, ada benda yang dia tak boleh nak cakap dengan kau sebab dia ada border ke situ antara anak dengan bapak. Tapi aku bukan bapak engkau. Tapi di sini akulah bapak engkau. Saya akan cakap semua benda. Benda ni begini. Sebab yang saya risau, dia masuk tu tak apa. Saya risau dia keluar. Nak menghadapi dunia yang datang. Okey, tahun lepas 2025, saya tak dapat exact figure, tapi yang saya tahu lebih kurang 24,000 kes remaja yang melahirkan anak tak sataraf. Ya. So sebagai seorang yang bahasa dia bergelumang dengan mereka-mereka ini, so macam mana abang dan rumah kita sendiri
Kan? Nak buat supaya kita dapat kurangkan benda ni? Atau mungkin abang ada terfikir modul yang lebih baik untuk mengurangkan permasalahan ini? Biasanya kalau saya selalu berpesan kepada penghuni, bila masuk kamu dah tahu langkah kamu salah. Kalau kamu tengok ada kawan-kawan kamu nak terjerumus ke arah itu, tegurlah, jangan biar. Sebab kamu yang lebih tahu siapa kawan kamu. Itu sebab kadang-kadang bila tempat kita ada program-program budak universiti, dan di situ saya cuba selitkan, sebenarnya kamu datang bukan untuk enjoy, ada satu tanggungjawab besar untuk kamu kena sebarkan benda ni dekat luar, kena sebarkan lah kan? Cuma itulah besar harapan saya, ada NGO tak kira apalah yang boleh membentuk remaja-remaja lelaki daripada awal usia. Sebab saya benda ni memang saya agak takut sikit, ini baru zaman sekarang. Okay. Alright. Okay, macam mana kita nak buang yang stigma masyarakat terhadap anak-anak tak sataraf ni bang? Sebab kita tahu daripada dulu, kalau orang tahu dia tu anak tak sataraf, dikutuk dan sebagainya lah, kan? So sebagai orang yang macam mana abang nak educate orang yang sebenarnya anak tak sataraf ni tak salah? Yang salah adalah golongan dewasa yang tak reti nak jaga. Dia sebenarnya keluarga ni tahu benda tu, anak tu tak salah, tetapi dalam keadaan macam ni dia ada satu aib. Kadang-kadang ada yang memilih aib daripada hukum. Betul saya? Ada yang memilih aib daripada hukum. Ada yang berlaku macam tu, dan kebiasaannya bukan dia tak nak terima, tapi dia tahu benda ni memalukan. Sebab ada kalangan keluarga yang ternama kan, ataupun daripada background yang agak alim dan bagai, tiba-tiba menghadapi benda yang ini. Dan ada yang masuk sendiri, ada kes-kes yang saya tanya yang masuk mengandung anak luar nikah, dan dia sendiri adalah hasil daripada anak luar nikah. Ada benda tu, ya, dia jadi sambungan. Dan di situ saya melihat apabila kau melahirkan anak luar nikah, dan apabila anak tu besar, anak tu melakukan perkara yang sama, si ibu tak mampu untuk menegar sebab bayangan kisah lampau menghantui dia. Betul saya? Bayangan kisah lampau, apabila anak dia buat benda sama, pasti ada kisah lampau. So, saya tertarik dengan abang punya statement tadi. Abang kata aib. Sebab aib tu sendiri maksudnya perkara yang ditutup. Benda tu. Jadi dia orang pergi kepada aib, jadi benda tu terpaksa reject. Ada juga kes-kes yang saya jumpa. Ada satu kes, ini agak menarik. Saya jumpa dengan keluarga tu sendiri. Kalau bapa dia tu sembang dengan saya, dia kata, bang, saya cucu sini saya tak nak ambil, saya nak tinggal dekat sini, saya akan bawa anak saya balik dulu. Sebab dia sayang anak dia. Dan kebanyakan keluarga memang sayang anak dia. Dia kata memang saya sayang anak saya baik gitu, memang saya tahu anak dia baik. Tetapi apa berlaku? Apa berlaku selepas anak dia melahirkan cucu dia tu, dia ambil cucu dia buat balik, anak dia tinggal kat situ. Sebab dia kata, aku tak peduli orang nak cakap apa. Mungkin senyuman cucu dia tu kot dia ambil. Ada juga yang berlaku macam tu. So, sebenarnya bang, perempuan-perempuan yang terlibat macam ni sebenarnya pada saya lah, semuanya baik. Baik ya. Kesilapan dia orang tu dalam kehidupannya lah. Kesilapan tang situ. Sebab ada satu kes, boleh cakap apa? Cakap. Pelajar sekolah tahfiz. Ada sekolah tahfiz, pasangan dia adalah seorang imam satu, tapi imam muda. Ada kita nak cerita dia tak tahu hukum. Yang tu saya setuju bang, sebab saya duduk dalam kita biasa terdedah dengan benda-benda macam tu ya. Dan ada satu kes jurusan SEM akhir untuk menjadi lawyer syariah, masuk juga yang perempuan lah yang masuk, takkan lelaki. Ada. Saya ingat lawyer syariah tu lelaki. Perempuan bang perempuan yang masuk, yang patutnya satu SEM lagi habis dah nak jadi lawyer lah. So pasangan dia tu ustaz syariah tu juga? Tak. Ya ini belajar lah. Dia berbeza cerita lagi. Yang tadi tu, yang tahfiz tadi berbeza cerita. Yang tahfiz macam tu. Tapi tahfiz tu muda. Budak tu umur 16 ke 17 tahun macam tu. Yang imam tadi? Imam tu pun muda, awal 20-an. Tetapi bakal menjadi imam satu di salah sebuah negeri di adalah negeri itulah. Kira dalam Malaysia. Imam besar. Negeri Pasir Berdengung Pasir Berdengung. Benda ni berlaku. Okey bang.
So tu sebab saya cakap, saya kalau duduk kat rumah kita ni, saya tak boleh duduk lama sangat sebab stres. Okey bang, nasihat akhir bang berkenaan dengan kepada masyarakat tentang perkara untuk ini. ibu ayah Min. Nasihat akhir untuk masyarakat, untuk anak-anak perempuan, anak-anak lelaki dan juga Untuk ibu ayah sendiri. apa nasihat abang yang abang boleh bagi? Okey, untuk masyarakat, kalau kita tengok ada yang mengandung ataupun yalah mengandung lah, kita bantulah dia. Jangan kita terus menghukum. Bantu dia cari, bantulah berbagai-bagai saluran, tak semestinya orang kita banyak ada kan. Dan untuk ibu bapa, apabila berlaku benda ni, memang berat sikit lah benda ni, tetapi fasa marah cukup satu fasa. Sampai satu fasa adalah tarik balik anak kau. Kita tak nak nanti kau terus marah dan akhirnya anak kau orang lain akan tarik. Itu sebab saya kata tadi, yang sini ibu dan ayah datang bersama syurga, pasangan dia datang bersama iblis. Di sini ada pertembungan. Yang sini terus marah, yang sana terus memberi kasih sayang. Yang sini down, sana pula menjanjikan I akan jaga you sampai bila-bila. Kita susah senang sama. Itu untuk yang anak perempuan. Tapi suka saya sebut lagi, untuk ibu ayah yang ada anak lelaki, bentuklah anak laki-laki, tuan-tuan dan perempuan, bentuklah benda ni sebaik mungkin. Jadilah lelaki yang hero. Bak kata abang ni tadi, janganlah jadi lelaki sundal. Sebab zaman sekarang memang menakutkan. Kita tak boleh nak kawal, tapi kita kena ajar anak kita, sebenarnya kita ni nak jadi apa, ke mana hala tuju. Ini baru tahun 2026, 10 tahun akan datang. Macam abang cakap tadi, sekarang pegang tangan, cium, biasa. Yakinlah kalau kita tak kuat pada hari ni, 10 tahun lagi orang cium mulut tepi jalan kan? Betul. Dan sekarang orang dah mula menerima kehamilan luar nikah. Benda ni menakutkan. Betul? Orang dah mula menerima kehamilan luar nikah. Orang anggap biasa. Cuma keluarga akan terkesan, tapi masyarakat luar biasa je. Alright. Terima kasih Sama-sama. Bang Haji Syam sebab bersama dengan kita hari ini. So saya mengharapkan apa yang diperbincangkan pada hari ini dapat manfaat kepada penonton. InsyaAllah. Dan saya juga kepada korang yang mungkin nak membantu rumah kita, kita ada sediakan QR dekat bawah ni. So korang boleh donate untuk membantu perjalanan dan pergerakan rumah kita ini, supaya kita dapat mengurangkan mereka-mereka yang melahirkan anak tak sataraf ataupun mereka-mereka yang jadi mangsa jantan sundal ni. So thank you very much. Jumpa lagi di podcast Garasi dalam segmen Halalkan Aku. InsyaAllah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.